warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati Imam An-Nasa'i. Kita akan sambung pada bab yang ke-179. Babun qadrul julus bainas sajdatain. Kadar duduk antara dua sujud dari sudut masa selama mana. Sebab itulah kena ingatlah kita duduk belajar ni banyak lagi ni hadis ni. Berkenaan dengan iftitahus salah, permulaan masuk semaya apa panjang. Sebab apa? Dia panjang gini, kadang-kadang tajuk tu lebih kurang sama, tapi hadis tu kadang-kadang sama juga. Riwayat berbeza. Apa tu yang mari tu? Saya target nak suruh tercapai maksud Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak supaya orang Islam kita ni semaya ni sebiji betul tepat seperti mana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu tu target. Kadar masa duduk antara dua sujud tu selama mana. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Bab ini membincangkan satu hadis silap tu mana boleh. Imam Nas telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Satu hadis Bab ini membincangkan kadar masa seseorang perlu duduk antara dua sujud ketika salat. Kita sujud pertama, kita angkat kepala, duduk antara dua sujud. Kita baca Rabbighfirli. Selama mana duduk? Khotu pun nak tahu. Jadi ni sahabat cerita lah. Jadi hadis ni, bab dan hadis ni menjelaskan bahawa duduk antara dua sujud bukan sekadar peralihan pergerakan. Bukan sekadar orang panggil takbir intiqali, lepas tu berpindah rukun. Bukan sekadar itu. Tetapi ia adalah rukun fi'li dalam solat yang mesti dilakukan dengan tumakninah, tenang dan tetap. Kalau cepat dah tadi, lambat dah tadi kot. Jadi kita nak tahu sahabat tu semaya 5 kali sehari tu, sama mana anggaran dia. Melalui tajuk ini, Imam An-Nasa'i rahimahullah ingin membantah pandangan mereka yang mengatakan bahawa duduk antara dua sujud, begitu juga iktidal, yakni bangkit, angkat kepala daripada rokok sehingga berdiri tegak tu adalah rukun yang pendek yang tidak disyariatkan untuk dipanjangkan. Imam Nasa'i tak setuju itu. Malah sebahagian mereka berlebih-lebihan hingga membatalkan salat jika seseorang sengaja memanjangkan. Siapa ada kata batal? Ini jika tidak disengajakan, maka perlu sujud sahwi. Ini adalah mazhab yang batil dan bertentangan dengan sunnah sahih dia. Anda tak ubah waktu tu. Ini Syekh Itiubi sebut. Dia kata tak betul tu. Apa tak betul? Sebab banyak hadis. Antara, cuba tengok hadis ni. Hadis yang ke-1148. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah bin Sa'id Abu Qudamah qala hadatsana Yahya an Syu'bah qala hadatsani Al-Hakam an ibni Abi Layla an Al-Bara qala kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruku'uhu wa sujuduhu wa qiyamuhu ba'dama yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa baina as-sajdatain qariban min as-sawa. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukuknya, sujudnya, berdirinya setelah mengangkat kepala dari rukuk, kita panggil iktidal itu, dan di antara dua sujudnya, yakni duduk, kadar lamanya hampir sama. Itu maksud qariban minas sawa, hampir sama. Lebih kurang yang tempoh. Tidak kata panjang tu jauh beza, tidak. Qariban minas sawa. Lebih kurang sama. Hadis Al-Bara bin Azib adalah muttafaq alaih. Jadi maknanya kalau kita nak doa masa sujud, janganlah panjang sangat. Kita semai sunat kita boleh panjang Rabbi firli, baca lah banyak mana ulama kata boleh. Dan kita mai sehari. Kita doa si Rabbi firli warhamni, dia kita baca lah, tak apa. Semua. Kalau solat fardu tu lagi lah. Sebab apa? Sebab kita berkait dengan jemaah. Bukan seorang. Mana kita tak boleh panjang, Nabi tak boleh. Tapi kukuk mana biar seimbang. Lepas ni anak ada sebut. Tapi kalau kita semaya secara munfarid, kita boleh panjang. Tapi kalau boleh janganlah panjang waktu lain. Pendek tu kita terus.
Hak tu boleh bukan tak boleh, cumanya sifat semaya Nabi. Kena jagalah tu. Tak ada berkait dengan batal pun. Tapi kalau boleh kita naknya sallu kama raaitumuni usalli. Tapi kalau kita ni jenis sesak nafas, contohnya duduk lama kerana tu hak tu tak dikira tu. Kadang-kadang ada juga berlaku gitu kita kan. Duduk Allah. Jadi kalau sakit, faktor fizikal kita hak tu lain. Yang kedua, Nabi SAW menjaga keseimbangan masa dalam setiap pergerakan salat. Ini penting juga ni. Baginda tidak memanjangkan satu bahagian dan meringankan yang lain secara tidak seimbang. Maknanya kalau ada sikit perbezaan masa tu tak apa. Ni kita nak ambil kira ni sifat. Kita bukan bincang tentang hak batal, sah. Tak ni. Kita nak biar sopo. Hak mana sahabat tu semaya 5 kali sehari tu. Duduk kelih tu. Yang ketiga, hadis ini menolak pandangan yang menganggap iktidal dan duduk antara dua sujud rukuk pendek yang boleh diringkaskan. Bahkan Nabi SAW memanjangkannya sehingga hampir sama dengan rukuk dan sujud. Ini menegaskan bahawa rukuk-rukuk ini tidak wajar diabaikan atau dilakukan dengan tergesa-gesa. Yang keempat, hadis ini juga menjadi hujah menolak sikap orang yang salat dalam keadaan terlalu cepat. Tidak menyempurnakan rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Perbincangan hadis ini telah disebutkan dalam bab 114 hadis nombor 100, boleh rujuk semula. Waktu bincang agak detail lah. Boleh tengok situ. Ana tidak buat muka surat tu berapa sebab muka surat ni boleh beza sebab kita ni pun kita sudah edit balik untuk kitab taharah mula-mula tu. Duk tengok edit. Jadi ana tidak sebutlah muka surat, boleh rujuk 105 hadis 105. Jadi kesimpulannya bahawa semaya ni biar seimbang. Hak penting sekali tu makninah supaya nampak orang panggil sifat salat. Sebab Nabi ni jaga semua semaya. Kira lah dia dengar rupanya Nabi rakaat pertama dia baca panjang sikit ataupun sama. Jadi hak tu pun dia ambil kira. Baik, seterusnya kita masuk bab ke 180, bab takbir lis sujud. Bab takbir untuk sujud. Sasa dia orang itu. Ni nak sujud takbir. Imam An-Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab. Bab ini menyebut dua hadis yang menunjukkan pensyariatan takbir kerana sujud atau ketika hendak sujud. Huruf lam di sini lis sujud, li tu. Babut takbir lis sujud. Li tu dalam konteks bahasa Arab dia panggil lam ta'liliyah. Yang menunjukkan sebab. Dia panggil huruf ta'lil. Maknanya menunjukkan sebab atau bermakna ketika. Jadi tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai ini kita boleh terjemah dua. Bab takbir kerana nak sujud ataupun bab takbir ketika sujud. Bukan ketika nak sujud, ketika sujud. Allah lebih kurang lah tu. Tapi boleh terjemah dua. Kalau terjemah les sebagai ta'liliyah, ta'liliyah belaka tu cuma boleh terjemah dengan erti ta'liliyah ataupun ketika. Indah, ketika. Akak dah. Bergerak dah. Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud yang dimaksudkan di sini adalah sujud yang kedua. Kerana sujud yang pertama telah dijelaskan sebelum ini pada bab 124 hadis 1082 dan 108. Boleh rujuk situ lah. Ni maksud sujud yang kedua ni maksudnya selepas duduk antara dua sujud tu lah. Takbir. Hak sujud ni semua pun daripada berdiri pun memang kena takbir belaka. Cuma dia nak ayat hadis. Kena ada. Perai molek. Baru ni kita jumpa dah akad tangan apa ada kan. Kita bincang dah ni. Hak tu mazhab Syafi'i kita tak ambil lah tu. Anak tak dibuat tu. Hal tu minoriti tu sebenarnya tu. Jumhur ramainya tidak buat begitu. Tapi kalau ada buat tasah tegap lah. Takut kalau awak gitu nak sujud tu hal tu kena pegang tu mana nampak letih molek. Betul agak dia tu masuk semaya. Tu tak boleh lagi tu. Tak boleh semaya ni dia kena ada sifat dia. Kecuali ada masalah. Tak boleh pergi nak nyetok terpaksa awak gitu. Tu masalah. Masalah salat tak apa. Ana apa kena? Bata anak kalau subuh, kalau jadi email letih nak. Kita bangun tu ambil masa lama. Dia lepas itu baru dia jadi mudah nyetok. Kalau duduk tu, kena bangun sikit. Tu kalau untuk maslahat terpaksa bangun, selesai duduk baik pun tak apa. Untuk maslahat, dia panggil maslahat salat. Kalau tak ada tu tak boleh buat gitu. Baik. Baik, hadis yang pertama di bawah bab ini iaitu hadis ke 1149. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadisna Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Abdurrahman bin al-Aswad
عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah, kata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ni Ibnu Mas'ud lah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir pada setiap kali turun ataupun bangkit, bangun. Turun tu maknanya ketika qiyam, nak rakaat ataupun nak sujud. Tu makna turun. Daripada berdiri, turun. Kemudian daripada kedudukan tu, dia angkat. Itu dia panggil bangun. Juga setiap kali hendak berdiri ataupun setiap kali hendak duduk. Hendak kali berdiri tu mana daripada rakaat, daripada duduk, daripada lepas sujud yang kedua nak bangun ataupun daripada tahiyat nak bangun. Semua tu Nabi takbir. Kecuali sami Allah. Itulah ketika iktidal itu. Abu Bakar, Umar dan Uthman pun juga buat begitu. Sama kena ingat sama tu. Hak ni yang duduk perhati kalau dalam syarah hadis. Kalau dia royak Nabi buat gini, royak perbuatan, lepas tu dia sebut tokoh-tokoh sahabat besar-besar, sahabat pak ni. Saya tu nak royak benda tu kuat. Mana amalan ni kuat? Kalau dia tak guna nama ni. Dia tak guna nama Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar ni nak royaknya kuat lah tu. Sebab ni biarlah nak sebut setengah-setengah riwayat tu. Kalau dia mari, sahabat-sahabat lain ngelak, suruh duduk depan. Orang tak tergamuk Sayyidina Bakar duduk belakang. Tu ketinggian sahabat. Abu Bakar, Umar. Ibnu Umar. Masa pokok tabi'in, tengok dia mari, undur selalu, berapa hormat pada sahabat. Sebab hak ni dia tengok di Nabi Maya pokok ni. Semua pun kalau sebut Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar adalah bab fi'liyah, Nabi, perbuatan Nabi cara tu. Nak ayat kuat tu, sandara dia tu. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud ala sahih. Yang kedua hadis ini menjelaskan bahawa takbir bukan hanya dilakukan ketika mula salat saja, bukan takbiratul ihram saja, tetapi juga ketika turun dari i'tidal. I'tidal kena ingat, turun dari i'tidal ni ke sujud ketika kita duduk berdiri tegak, itu i'tidal. Halqah masuk dalam setiap tulang dia, itu dia panggil i'tidal lah. Dia i'tidal ni kan dia ada beberapa istilah, bukan ketika angkat kepala pada rokok saja i'tidal ni kita jumpa dah sebelum ni. Ketika turun dari i'tidal, ketika duduk antara sujud, ketika bangun rakaat seterusnya, dah ada lagi hak lain lah. Ataupun mudah kita simpulkan, selain daripada tasmi', selain daripada bangkit, angkat kepala daripada rokok, semuanya takbir. Tu mudah. Dia panggil takbir peralihan, intiqaliyah. Cara ini menjadi amalan para sahabat utama dan bukan hanya pribadi Nabi saja. Sebab tu dia sebut Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, tak ada. Ni sepakat lebih sahabat. Sayyidina Ali tu khilaf lagi. Ada kata Abdul Rahman duduk nombor 4, Sayyidina Ali nombor 5. Tu khilaf. Tapi 3 ni memang sepakat. Okay? Sebab tu ulama kata bila sebut nama 3 orang ni, kau Sayyidina Bakar sahaja, kau Sayyidina Umar sahaja, cara tu. Nak ayat sandara yang kuat. Hadis ini menjadi dalil bahawa takbir peralihan adalah sunnah yang sangat ditekankan. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, ia termasuk dari sunnah ab'ad, dan jika ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Galik tak takbir tu. Khusyuk dah. Tu. Tak takbir tadi. Dah lumayan berimeh kan? Dia kata mengetuk tu atas tu email aku dah tu. Kalau mengikut itu sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu makmum salah tu email salah. Kebanyakan ulama kata tak apa, dia tak atas tu email tu. Lama juga kata kita tu kelebihan berimeh tu, berjemaah tu. Tapi ada kata boleh, lepas tu kita sujud sebelum salat. Setengah kata tak boleh. Sebab apa? Jadi tak serupa kata email. Perbincangan hadis bab telah disebutkan dalam bab 124 hadis 1083 seperti tadi juga lah. Boleh tengok situ lah. Hadis yang kedua. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Hujain wa huwa ibnu al-Musanna qala hadatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Bakr ibnu Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham annahu sami'a Aba Hurairah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa' salbahu min ar-rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana lakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah thumma yukabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah thumma yaf'al dhalika fi as-salah kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqum min ath-thintain ba'da al-julus.
Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun untuk salat maka beliau bertakbir, ni takbiratul ihram lah, hak mula-mula tu. Dan bila hendak rakaat maka beliau juga bertakbir. Kemudian beliau mengucapkan, ini bila i'tidah, akak, sami Allahu liman hamidah. Bila berdiri juga, Rabbana lakal hamd. Antaranya hamdan kathiran itulah. Ketika mengangkat belakangnya, salat tu belakang dari rukuk. Ketika dia akak tu sami'ah. Ketika tegak tu Rabbana lakal hamd. Lalu sambil berdiri beliau mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bila istiwa'ul qiyam, berdiri dengan sempurna, dia pun kata Rabbana lakal hamd. Kemudian Nabi bertakbir ketika turun dari berdiri turun nak sujud, Nabi bertakbir. Lalu bertakbir lagi ketika mengangkat kepala dari sujud yang pertama. Lantas bila takbir lagi ketika sujud, kemudian bertakbir lagi semakin mengangkat kepalanya. Beliau melakukan semua hal itu sampai selesai salat. Beliau juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk. Rakaat kedua ya sebenarnya hak ni tidak lengkap ni. Rakaat kedua ni bangun sekali ngangkat tangan. Bangun dari 2 rakaat setelah duduk tu, maknanya nak naik ke rakaat yang ketiga. Itu sunat tak apalah tu, waktu sekali dengan angkat tangan tu raf'ul yadain. Baik, hadis Abu Hurairah adalah sahih dan perbincangan telah disebutkan sebelum ni. Sebelum ni kita bincang. Baik, seterusnya babul istiwa lil julus indar raf'i minas sajdatain. Bab yang ke-181, duduk dengan tegak, yakni lurus. Istiwa tu mana duduk dengan tegak. Itu dari segi bahasa. Lepas tu istawa ni juga dengan mana istaula, menguasai boleh juga. Sebab itulah kalau kita tengok dalam perbincangan hadis, itulah hadis istiwa lah, hadis istiwa. Allah bersemayam di atas aras tu kan. Tu maknanya setengah-setengah dia asal timbul dengan istiwa. Duduk tu. Bersemayam tu dia kata tu nampak macam makhluk, ada taksir. Tak apa bagaimana taksir gitu pun. Jadi dia ambil satu makna lain yang tak salah juga dari segi bahasa. Dia panggil istaula, menguasai. Tak jadi salah ni bila dia kekeh hati orang. Tu jadi salah. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Berat pada kekeh tu ilmiah tu kekeh tu. Kata tak Islam. Tu berat lah. Tu melampau. Sebab tu dia subay tak boleh tutup telinga, dia jadi tolu. Tak boleh. Dia jadi tak erti bahasa jadi. Tak hormat kau lain jadi. Apalah. Baik, seterusnya. Dia kita kata setahu tu bawa kata kasar dah tu. Tak apa, jauh-jauh apa dia. Bukan semua pun. Jauh-jauh apa tak boleh berat benar lah tu. Lemah. Anda tu tengok semua internet lemah, tengok kata berat. Tapi kena yakin. Selagi berlaku ja'al haq wa zahaqal batil, selagi ada usaha nak menegakkan yang batin, dia tak lama yang batin. Selagi hak ditampil kepada masyarakat, tunjuk. Dia masalahnya bila kata tak tunjuk hak benar. Baik, seterusnya. Imam Nasa'i mengemuka kedua hadis di bawah bab. Bab ini menunjukkan pensyariatan duduk dengan tegak, yakni istiwa, ketika mengangkat kepala dari 2 sujud. Gapo dia maksud dia tu bawah tuan awal. Lagu mana tu? Duduk dengan tegak ketika angkat kepala daripada 2 sujud. 2 sujud tu maknanya sujud pertama pun kena tegak. Sujud kedua lepas tu akak kena tegak dulu sebelum bangun tu. Tu bawah tu dia panggil jilsah istirahiyah. Yang dimaksudkan dengan istiwa sini dalam bab ni, duduk secara iftirash dengan lurus. Iftirah ni pada tahiyat awal tu lah. Lalu tahiyat akhir tu dia panggil tawarruk tu. Tanpa bertongkat dengan tangan di atas tanah ketika duduk. Jangan kena letak sebab tahiyat awal jangan letak gitu. Kecuali kita ada masalah fizikal. Itu lain cerita. Duduk ini dinamakan sebagai duduk istirahah. Dia panggil jilsah istirahiyah. Duduk kerana nak rehat. Yang ni anda tengok banyak syarah dia kata Nabi duduk ni setengah-setengah ulama kata kerana Nabi tua. Masa bila Nabi tua dia nak bangun lalu tak boleh. Dia duduk. Sebab tu setengah ulama kata ni tidak sunnah. Tapi jangan kita kata siapa dia kata sunnah maka dia tak erti. Jangan mazhab ni. Bukan individu. Kita tengok lepas ni. Sebab tu bagaimana benda-benda ni kita kena terima lah. Anak kadang-kadang ada buat. Kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang kita sakit tu. Mau puasa itu. Duduk mentah. Lepas tu baru bangun. Kalau orang sihat dia boleh bangun lagi. Waktu lebih ramai lagi pendapatnya. Hadis pertama Abi qala akhbarana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ayyub an Abi Qilabah qala ja'ana Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits ila masjidina
ila masjidina faqala uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qala faqa'ada fi ar-rak'ati al-ula hina rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-akhirah. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Sulaiman, nama dia sebenarnya Malik bin Al-Huwairith. Dia datang, Abu Kilabah kata bila Malik bin Huwairith ataupun kunyah dia Abu Sulaiman datang ke masjid kami, lalu dia kata aku ingin memperlihatkan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Nak ke aku mari ni aku nak tunjuk, aku nak buat praktikal salat, nak ke tak? Abu Kilabah berkata lagi, ni ringkas ni, lepas ni kita mari hok panjang riwayat lengkap dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Abu Kilabah kata lagi, antara Abu Kilabah sebut, beliau duduk pada rakaat pertama ketika mengangkat kepalanya dari sujud terakhir. Sujud terakhir dan sujud yang kedua, sebelum bangun tu. Dia duduk Mekah. Duduk. Sebab kita ni, kita bangun lalu. Nah, tak duduk ni duduk sepatahiyat tu. Setegak. Sebentar. Beberapa saat kita. Tapi dengan tegak lah. Bukan bila-bila gerak tu. Tak duduk bila-bila gerak tu. Duduk sekejap. 15 saat ke. Ulama setengah dalam kitab dengan kadar tegak, dengan kadar masa subhanallah. Ada kata gitu. Ringkas benar. Ataupun la ilaha illallah. Tapi kena tegak istiwa lah. Seperti mana kita duduk ketika tahiyat awal tu lagu mana? Lagu tu. Sebentar. Tak ada apa-apa bacaan. Tak ada apa-apa bacaan. Hadis Malik bin Al-Huwairith adalah sahih dan ianya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih. Masjid yang dimaksud adalah hadis adalah masjid komuniti kaum dia. Kaum Abi Kilabah lah. Di Jarjam tu nama tepat. Setengah kitab dia panggil Jurm. Nama tepat. Di Basrah. Kena ingatlah. Basrah ni satu ketika, kalau mengikut setengah ulama, kalau kita baca dalam syarah Syama'iyah di klinik kulit tu, Basrah ni selepas dia panggil Ghazwan tu, Utbah bin Ghazwan, kepala tentera Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar arah pergi duduk buat pengkala tentera di perbatasan antara Jazirah Arab dengan Parsi tu. Dia situ mula-mula buka Basrah. Jadi nama Basrah tu sebelum dibuka tu memang Basrah juga. Sebab Basrah ni makna asal kawasan yang ada batu jenis putih, batu lembut. Sebab batu dia panggil tu, batu kapur tu. Yang mana tidak keras sangat. Tu asal makna Basrah dari segi bahasa. Selepas itulah baru dibangunkan sebagai satu bandar. Sebab itulah ramai ahli sejarah kata yang mula-mula membuka sebagai bandar Basrah ni adalah Utbah bin Ghazwan itu. Zaman Sayyidina Umar. Dia pergi pun atas arah Sayyidina Umar. Riwayat yang dibawakan oleh Imam Nasa'i adalah riwayat ikhtisar. Riwayat ringkas dan riwayat lengkap adalah yang dibawa oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan sanad telah meriwayatkan daripada ni. Okey, ana baca terjemah dulu lah biar ringkas ni. Diriwayatkan daripada Abu Kilabah daripada Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi bahawa beliau berkata kepada para sahabatnya pada suatu hari, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat? Beliau berkata, beliau ni maknanya Abu Kilabah. Perawi lah. Tu. Dia kata ketika itu bukan waktu salat. Maka beliau pun berdiri dan melaksanakan salat. Mana dia buat ni bukan praktikal, bukan semaya sebenar. Ni praktikal salat. Mungkin dia waktu-waktu, bukan waktu semaya Jumaat lah maksudnya. Kalau dia waktu semaya Jumaat, jadi lalu semaya tu. Ni buat. Latihan, amali. Maka beliau pun berdiri dan melaksanakan salat. Beliau berdiri dengan tegak dan sempurna. Kemudian rukuk dengan sempurna. Sempurna ni ingat adalah bahasa kita bila kata sempurna setiap-tiap pergerakan rukun itu makna tumakninah. Itu maksud dia. Kemudian mengangkat kepalanya dan berdiri tegak seketika. Ini sebelum sujud ni. Kemudian sujud. Lalu mengangkat kepalanya sambil bertakbir dalam keadaan duduk. Ini akad daripada sujud yang pertama. Kemudian menunggu seketika lalu sujud pula. Menunggu seketika tu mana baca Rabbi Fili itulah. Abu Kilabah berkata, maka beliau salat sebagaimana salatnya syekh kami ini, iaitu Amr bin Salimah Al-Jurmi. Jurmi itu nama tempat Jurm itulah. Tadi kan Jarm, maksud Jarm. Ada juga yang kata begitu. Yang pernah menjadi imam pada zaman Nabi. Jadi tok mulu kita ni, sahabat lah. Dia nama Amr bin Salimah Al-Jurmi. Supa dia kata dengan Abu Sulaiman buat. Tetapi Ayub berkata, salah seorang perawi inilah, perawi. Ayub, guru pada Ismail. Dia ambil daripada Abu Kilabah. Ayub kata, aku melihat, ni Ayub nawayatnya ada sedikit perbezaan antara amali salat Abu Sulaiman
dengan Ammar bin Salimah. Salimah tu bukan Salamah. Potong itu buaya. Anda tengok dia punya secara dhabit dia Salimah sini. Ayyub berkata, ini salah seorang perawi ni, guru pada anak murid Abi Kilabah. Kata Ayyub, aku melihat Ammar bin Salimah pokok jurm melakukan sesuatu yang aku tidak lihat kamu buat. Iaitu bila dia angkat kepalanya dari dua sujud, beliau duduk tegak terlebih dahulu. Duduk tegak ni supaya tahiyat awal lah. Begitu, betul. Duduk molek. Duduk ke tangan apa supaya dengan tahiyat awal, iftirash. Kemudian barulah dia bangun dari rakaat pertama dan rakaat. Sebab kalau isu rakaat yang kedua tu, tentu dah duduknya nak baca tahiyat tu. Rakaat 3 kau dalam salat 3 rakaat. Lepas tu rakaat keempat tu mesti rakaat 4 tak bangun lah. Tu bangun-bangun klik lah. Sebab tu maksudnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa duduk istirahat itu sabit. Sabit ni maksud dia ana buat lakon. Dilakukan oleh Nabi. Lepas tu buat apa Nabi buat tu suku pula perbincangan tu. Kita nak ayat Nabi buat. Cuma pekah buat apa Nabi buat. Dulu tak buat misalnya. Sebab dia ada berlaku tu. Ada ketika Nabi tak buat. Ada ketika Nabi buat. Dan inilah pendapat yang sahih daripada kalangan para ulama. Ada pun mereka yang tidak berpendapat demikian. Mereka mentakwilkan hadis ini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada akhir hayat dia ketika fizika, tubuh tu fizika lah. Ketika fizika baginda sudah berat, lemah dan bukan kerana ia diniatkan sebagai sunnah. Jadi bagi setengah ulama yang dia kata tak sunnah pun. Nabi buat tu kerana sebab kenapa hadis Nabi istirahatnya ada ujung usia Nabi. Sebab waktu tu Nabi lemah. Mana nak bangun lalu tidak seorang muda dah. Ada yang kata begitu. Hukum mana pun sini anak mari secara ringkas lah. Sebab dalam Ethiopia tu dia bincang panjang lagi. Dia bahas sosok hadis tu. Kita tidak bincang sepanjang itulah. Tapi kita boleh faham dari sini. Perbezaan pandangan ulama berkenaan duduk istirahat. Yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang sahih lagi masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ialah bahawa duduk istirahat ini dianggap sebagai sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga dipegang oleh Malik bin Huwairith. Hatta inilah perawi ni. Sahabat. Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Qatadah dan sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum serta Abu Kilabah dan selainnya daripada kalangan tabi'in buat gitu juga. Ada istirahat tu. Imam Tirmizi rahimahullah berkata, inilah juga pendapat para sahabat kami dalam mazhab dia. Dan ia adalah mazhab Daud Az-Zahiri serta salah satu riwayat daripada Imam Ahmad, istirahat. Baik, yang kedua, majoriti ulama. Majoriti tu apa silap sebab tu jumhur tu baru tepatnya. Kalau majoriti ni lebih besar majoriti dah. Ni jumhur tukarlah baru lebih selesa lagi. Jumhur ulama berpendapat bahawa duduk istirahat tidak. Mana lebih ramai kata tak ada sunat. Ni khilaf. Sebaliknya apabila seseorang mengangkat kepalanya daripada sudut, mana sudut yang kedua, dia nak bangun tu, dia terus bangun tanpa duduk sekejap. Tak ada istirahat. Ibnul Munzir meriwayatkan pendapat ini daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Zinad, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan golongan Ahlul Ra'yi, yakni golongan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Ni kata tak ada. Besar juga tu sahabat sendiri. Tabi'in, tokoh-tokoh lah kau tu. Sebab anda kata khilaf muktabah ni. Kebaikan dia ke dia? Ada ketikanya kita akan buat. Bila keadaan kita uzur, kita akan buat. Mesti ada. Sebab tu kalau jangan kita ingat benda-benda gini, apa itu. Mesti tak pergi hal tu. Kau nak kekoh ke? Tak boleh gitu. Imam Ahmad pula berkata, kebanyakan hadis menunjukkan Nabi tidak melakukannya. Walaupun ada ulama kritik Imam Ahmad, kebanyakan warna tu banyak juga, bukan kebanyakan. Kebanyakan ni makna sikit. Kebanyakan hadis menunjukkan Nabi tak buat. Jadi makna buat tu sikit lah. Tak apalah tu pandang gitu. Baik, biasanya ni anak ambil mereka yang tidak menyokong duduk istirahat berdalilkan dengan hadis orang yang salat yang salah dalam solat. Dia panggil hadis musi'us salah. Yang tidak menyebutkan, Nabi tak sebut istirahat. Hak Nabi tekankan adalah dari sudut tumakninah. Istirahat ni sebenarnya tidak termasuk dalam tumakninah. Tak. Ulama tidak kategorikan dia termasuk dalam tumakninah. Kalau tumakninah, berat tu. Mesti buat tu kata tumakninah. Ini tak ni. Yang pertama. Yang kedua, mereka berdalil pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya dari sujud, baginda terus berdiri dengan bertakbir. Dia pergi ni. Sahih juga ni. Imam At-Tahawi pula berkata, tiada dalil jelas dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang menunjukkan duduk istirahat.
Dan jika ia disyariatkan, nescaya akan ada zikir khusus masa tu. Seperti mana keduduk posisi salat yang lain. Oh ni ulama, anak tak orang lagi lah. Ulama kritik berasak ni. Berasak. Tak ada asak pun, cuma dia gini. Bila Imam Tahawi kata tak ada dalil jelas daripada Abu Humaid yang menunjukkan duduk istirahat, setengah ulama, anak tengok memang betul dia sebut ni. Memang betul lah. Tetapi hadis lain. Apa yang Imam Tahawi mari hadis Abu Humaid? Ada hadis Abu Humaid saja ke dalam bab sifat solat ni. Sebab tu anak buat bawah tu, cuba tengok nombor 1. Ni mengikut setengah panggilan ulama lah. Pada hadis Abu Hurairah, kita baca dulu bawah. Apa yang Imam Tahawi kata dalam hadis Abu Humaid tak ada tunjuk tentang duduk istirahat. Abu Humaid As-Sa'idi adalah perawi utama dalam hadis yang menjelaskan tata cara salat Nabi secara terperinci. Tak boleh lawan dia. Ulama kata, jadi anak sempat tengoklah. Mujur zaman kita learn ni, kita tarik lah. Anak cuba tarik dalam Nasa'i. Lepas ni akan ada pula. Memang hadis dia detail. Dalam Bukhari, dalam beberapa. Nak banding dengan Abu Hurairah, dia ni lebih banyak, lebih terkenal. Sebab itulah, kira-kiranya hak dia tu maknanya lebih banyak periwayat dari segi salat Nabi hak secara detail A to Z kita kata. Imam Tahawi kata dia tak ada sebut istirahat. Jilsah istirahat. Dalam satu hadis yang panjang beliau berkata, beliau ni siapa? Abu Humaid As-Sa'idi. Dia kata aku adalah orang yang paling mengetahui tentang salat Rasulullah. Padahal Abu Hurairah pada juga kata gini. Tak apalah. Lalu beliau menunjukkan secara terperinci cara Nabi salat termasuk rukuk, baca dan pergerakan Nabi. Bukan sehadis, beberapa hadis. Sebab tu bagi Imam Tahawi, dia tu lebih detail. Tak ada orang. Dah sahih lah. Baik, tak apalah. Ni nak ayatnya benda ni khilaf. Lepas tu sebenarnya ada lagi riwayat-riwayat lain, cuma mana tidak bawa sini. Cumanya dari segi pertikaian hadis adalah hal ni lebih kuat hadis ni lagi. Sebab itulah setengah ulama dia kompromi kalau tu dia kata ada berlaku. Jadi hak buat dalam keadaan tidak ada jilsah istirahat tu ketika Nabi dalam keadaan maknanya masih kuat fizikal. Tapi bila Nabi semakin tua, pada waktu tu kalau kita tengok pun Nabi beri tugas banyak, dia suruh tugas pada sahabat-sahabat utama ni. Tu lain sikit Nabi. Cara Nabi turun daripada qiyam pun lain. Cara Nabi bangkit daripada nak daripada duduk pun lain. Apa tu? Isu kekuatan fizikal. Ramai juga ulama kata gitu. Baik. Jadi gitu kemudian kita pergi pada hadis yang kedua. Iaitu hadis ke 1152. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr qala anba'ana Hushaym an Khalid an Abi Qilabah an Malik bin al-Huwairith qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi watrin min salati lam yanhad hatta yastawiya jalisa. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman, Abu Sulaiman lah, Malik bin Huwairith itu Abu Sulaiman tadi. Dia kata, sahabat ni, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jika dalam rakaat ganjil dari salat dia, maka beliau tidak terus bangun hingga dia duduk dengan lurus. Mana daripada rakaat pertama tu sebelum dia bangkit, dia duduk dulu selepas hakak kepala sujud yang kedua tu. Aku tengok hadis Malik bin Huwairith al-Sahih. Perbincangan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu. Ini sahih. Ini hadis sebut duduk ni. Dah kalau tak ada dalam hadis Humaid As-Sa'idi pun ada. Ini sahih. Sebab itulah benda jadi khilaf tu. Khilaf. Baik, anda ambil lagi ni, kita ambil secara ringkas saja. Bab 182 babul i'timad 'alal ardi indan nuhud. Bertongkat pada lantai ketika hendak berdiri. Bertongkat. Sebab ada riwayat sebut tongkat tu Nabi tekan pohon. Nabi tekan pohon. Dia tekan pohon tu puk Nabi. Ada setengah tu dia gagah di lantai. Ada berlaku. Hak ni i'timad 'alal ardi. Yang itu mah bertongkat dengan tangan ketika nuhud. Nuhud ni bahasa Kelantan bekah bangun. Nuhud ni dalam bahasa Arab asalnya orang bagaimana pergerakan orang yang terkejut ketika dikejar oleh anjing. Bagaimana? Okey lari slow popok kau itu. Dia orang mana orang Kelantan ke kaki pakai tak belakang lagi. Tu orang panggil lari dah kada terkejut. Hak inilah digunakan dia panggil intihadah rakyat Palestin. Tahu apa? Kebangkitan rakyat Palestin. Orang buat nasyid ya, intihadah. Ini kalimah ni. Baik, Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab ini merujuk pada perbuatan meletakkan tangan di tanah, di lantai atau sajdah ketika seseorang bangkit dari sujud menuju ke rakaat seterusnya. Tujuan tajuk bab ini ialah untuk menjelaskan sunatnya bersandar, yakni bertongkat. Bersandar ni anak tak ubah ni sebab dia guna isnad. I'timad pun boleh.
Mana dia tekan. Iktimak ni, bersama mana dia tok tu dia tekan. Nak dia berat pada tangan supaya ringan tubuh boleh bangun. Itu maknanya iktimak. Ketika bangkit dari sujud atau dari duduk, tak kira lah. Duduk tahiyat awal ke lepas tu nak bangun, tu masuklah ke dalam tu. Serta memberi isyarat, bab ini memberi isyarat penolakan Imam Nasa'i terhadap riwayat yang bertentangan dengan Imam Nasa'i. Dia tarjih kata hak ni termasuk dalam syariat. Maknanya boleh buat. Maknanya kalau kita buat gitu boleh pahala. Sunat lah. Bila kata syariat sunat. Baik. Ana habiskan di sini. Okey, hadis yang kedua, sebab hadis ni pun hadis pertama, satu hadis saja, iaitu hadis ke 1153. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid an Abi Qilabah qala kana Malik bin al-Huwairith ya'tina fa yaqul ala uhaddithukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi ghairi waqti as-salah fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Abu Sulaiman, yakni Malik bin Huwairith juga, yang mana beliau telah datang kepada kami, kata Abu Kilabah, lalu beliau bertanya, maukah kalian aku perlihatkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ataupun cara salat Rasulullah tertinggal, cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Malik mengerjakan salat di luar waktu salat. Ini kata Abi Kilabah lah. Abu Kilabah pun sebut, jika mengangkat kepalanya saat sujud kedua pada rakaat pertama, maka dia duduk dalam keadaan lurus. Lurus tu mana istiwa, duduk dalam keadaan betul lah. So tahiyat awal. Kemudian beliau bangun dengan menekan tangan dia di tanah. Tekan tangan di tanah. Maknanya bertukar di tanah. Maknanya akak tu guna bantuan tangan. Tidak kata guna kekuatan poho. Sebab dulu kita bincang dulu, okay? Nabi perkawan Nabi guna kuat apa duduk gitu, Nabi tekan tu boleh bangun. Nabi buat gitu tu boleh bangun. Sebab kita buat ni lah. Tak perlu tukar kau. Tapi ada ketikanya kita tukar. Itu tengok keadaan. Hadis Malik bin Huwairith ala sahih perbincangan telah disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu. Ini pun lebih kurang sama. Hadis ini menjadi antara dalil sunatnya duduk istirahat dan bertongkat ketika bangkit, sebagaimana disebut oleh sebagian ulama fiqh. Memang ada ulama kata sunat tu kan. Tapi ada juga ulama kata doa tu ketika usia Nabi sudah tua dah. Sebab dia kukuk mana pun dia asalnya Nabi buat kata. Lepas tu kita nak kata sunat agama tu kemudian. Sabit Nabi buat. Betul sabit Nabi buat. Apa-apa ni katalah. Tapi apa buat? Apa tidak buat mula-mula lagi? Kamu tak tahu. Tak sudah tanya kamu Nabi buat. Buat. Sebab itulah benda ni termasuk dalam haruh. Kalau anggap sunat boleh pahala. Bagi orang yang tidak menganggap sunat, maknanya dia tak boleh pahala dalam hak batu. Gitulah. Kemudian untuk seterusnya kita bincang minggu hadapan lah. InsyaAllah. Jadi anak setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.